Selamat kembali ke vlog training minggu ni. Jadi hari ni coach buka menu dekat aku. Aku cakap, "Coach, hari ni kita program apa?" Coach cakap, "Hari ni kita long run Alif sebab Alif tak cukup mileage." Okay, aku cakap. Jadi hari ni 1 hour. Coach kata ikut je, layan je kaki. Dan coach punya menu apa, dia beritahu aku, jangan tengok jam. Kalau korang yang biasa training dengan Coach Din, dia cakap, kau tak payah tengok jam kau tu. Dia kata, run by feel masalahnya. I cannot feel anything anymore. Muka aku rasa kebas. Dan berkali-kali, walaupun coach cakap jangan tengok jam, aku beritahu coach, "Coach, okey ke ni heart rate ni?" Aku punya heart rate 184. Tak apa, biasa tu coach kata. Biasa? Aku tanya Duan, heart rate kau apa? Heart rate aku 150 je. Tapi aku follow je. Aku layan kaki aku. So today's mission daripada aku adalah I want to stick to this pace. A quality 45 minutes at a 5:30 pace. Boom. Right now current pace 5:30. Hari ada naik atas sikit. Tapi okey. Minggu ni very weird. Aku duk beritahu coach yang badanku duk shut down. Baru-baru ni aku run. Kononnya nak run sejam. I couldn't make it till 1 hour. Never happened throughout my training since 2017. Lepas ni kita breakdown kenapa benda tu boleh jadi dengan coach. Hari ni kita run dulu 1 hour. Let's go. Aku run dan coach pula tukar menu. Aku tak ikut the shorter route, aku ambil the long route. Dan cuaca hari ni memang tak bagi can dekat aku. Sekarang kau nampak cerah kat belakang kan? Sekarang pukul 7. Tadi temperature dia 37 degree Celsius. Kau pernah dengar UFC champion kan? Bila dia tengah interview kan, dia cakap, "How do you feel right now?" "My balls are hot." Oh, memang panas hari ni. Memang menitik. Tapi hari ni best sebab apa? Kasut aku yang aku pakai ni carbon plate, aku rasa membantu. Aku manage to follow the pace 5:30. So, aku rasa it's a small win. Walaupun aku rasa aku bong hari ni. Jadi hari ni more of a mental train untuk aku. Sebab aku ingat tadi pada kilometer 3 ke 4 tu aku dah tak boleh belah. Tapi hari ni we managed to finish an average heart rate of 170 for 45 minutes and a total distance of 8 kilometers and 16 seconds. At a pace of 5 minutes and 32. So alhamdulillah. Okay. Tak nak fikir dan tak nak tengok pun jam aku. Kerja aku feel dan juga follow pace coach dia. Tapi Garmin aku baru beritahu pace 5:25 lap 3. Walaupun 8 kilo ni, dia punya session untuk hari ni memang quality 100%. Hari ni rasa macam training mental lebih daripada run. Sebab memang tadi bila dah masuk half an hour tadi, aku rasa hari tu lepas episod kita buat yang 3 minit setengah, aku malam tu badan sakit urat lah kot. Yang bila nak semayang kan, dia yang macam macam tu. Kau rasa macam tu lah Duan? Rasa? Tak rasa tu tapi sore lah. Muscle semua sore. Kan? Kaki sore. Dia nak angkat selimut tak lah tu. So hari ni baru recover. Oh, orang Perak kata berpinar mata teman. Kata Mika bila nak register full marathon? Duan umur 46. 2 hari lepas. 2 hari lepas 46.
Hari pace 5.5. Coach 2 minggu lepas 50. Aku tak sampai 40 lagi. Tak boleh keep up. So that shows age is not a factor. Kau tak boleh cakap aku dah 40 lah. Aku dah 50, dah lambat. 50. Nak tak nak je. Sebabkan kita PT, kita tak ikut group kan. Aku rasa kerja aku memang menjadi antara faktor kenapa aku lately ni. Sebab aku duk buat new show baru-baru ni, Raise the Star, habis lewat malam. On a Saturday aku rehearsal, on a Friday aku ada show, on a Sunday aku berdiri selama 3 jam buat show tu, rehearsal lagi. Dan kemudian Monday aku buat recovery run. So basically I got no rest. Tuesday is weight training. Hari ni aku run tempo, speed work and mileage run. Pagi tadi aku run 5.5 km. So today I clock in about 13 to 14 kilometers. It's a challenge. Bekerja sambil training ni. It's not easy. Tapi I've done it before. Aku pernah buat. Dan kalau korang rasa macam tak boleh buat, sebenarnya korang lagi boleh buat daripada aku. You can just manage your time properly. So korang pun tahu, every day kita masih disiplin. Geng subuh macam Jumaat, pukul 5 aku bangun, settle, solat, pergi masjid, balik 6.30, pukul 7 aku hantar anak. Kemudian aku lari dekat Subang dengan Duan and straight to work. I need to sort aku punya sleeping schedule better. Dan tak nak tengok phone malam-malam sangat. Kacau your mind. So today is good, Alhamdulillah. Safe. Live to fight another day. Kalau ada motivation, disiplin tu kan dah tak datang. Motivation, sampai kat sini, apa tu stop. Kalau disiplin ni sentiasa kita akan buat. Macam itulah kita hari-hari kita makan. Ya. Tengoklah kita mesti tiap-tiap hari kita nak makan. Macam itulah disiplin. Disiplin mesti nak makan. Bulan puasa pun kena makan juga. Lagi satu, aku tengok dekat TV sekarang terlalu banyak hiburan dan aku memang berlatar belakangkan entertainment ni kan. But it's all about the balance. Jadi aku harap konten yang aku bagi dekat korang ni korang enjoy. Aku harap kau enjoy sebab kat TV dah tak banyak show-show yang inspiring. So you gotta do it yourself. So remember, kau tak semestinya Alif Sata. Kau tak payah jadi Alif Sata untuk inspire others. Kau tak semestinya kena jadi KJ ke, kau tak semestinya jadi ahli politik ke, tak semestinya kau jadi seorang mufti atau apa-apa untuk kau make a change. You can make that change. Michael Jackson cakap, I'm looking at the man in the mirror. I'm asking him to change his way. And your message could have been any clearer. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and make the change.